Nak tahu tak, dekat Johor ada satu event untuk Soro betul-betul dekat sebelah mall. Aku yakin lah ramai lagi tak tahu event ni ada dekat Johor. Inilah dia Kopi X Square by Pak Maya Fest. Lokasi event ni terletak di outdoor Aeon Mall Bukit Indah, Johor Bahru. Sampai je dekat sini aku ternampak lah ada chicken tender ni. Dah lama jugalah aku rasa mengidam nak makan tender by JB. Lepas tu aku ternampak lah juga ayam gunting CPA ni. Dapat sekali makan dengan cheese meleleh ni, memang sedap guys. Kepada orang-orang Johor dengan Singapura yang tak tahu nak lepak dekat mana cuti weekend ni, korang boleh datang ramai-ramai dekat sini. Dekat sini penuh dengan chicken tender je. Tapi semua makanan diorang ni rasa dia memang not bad. By the way, untuk event kali ni diadakan bermula dari 29 Mei sehingga 1 Juni sahaja. So dah tak lama dah gang event ni sampai hari Ahad ni saja. Korang jumlah siapa yang rasa boring tu, korang bolehlah datang dekat sini. Adalah juga macam-macam dessert manis-manis, ada bergedil. Tak silap aku nama makanan ni ubi lambung, betul tak korang? Dekat sini pun diorang akan adakan macam-macam persembahan nyanyian. Ada konser malam indie pada hari Jumaat dengan Sabtu ni. Bolehlah korang nak lepak bermalam healing dekat sini. Ajaklah semua kawan-korang, saudara mara korang datang beramai-ramai dekat event kali ni. Nak datang tu kenalah bawa duit tu lebih-lebih sikit. Datang dekat sini memang pening lah, tak tahu nak pilih mana satu sebab ada banyak sangat makanan. Lagi satu, korang boleh dapatkan air dengan kuih percuma. Ada macam-macam jenis kuih muih dekat sini. Okey lagi, boleh tak korang tolong share video ni dan tag lah semua kawan korang. Manalah tahu dia orang baik hati nak belanja korang makan-makan dekat sini. Tapi kan air akak ni memang lazat lah, korang kena try. Dengan air kelapa segar abang ni. Okey lah, apa-apa kawan nak gerak dulu ni, bye. Jangan lupa datang tau.